Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ni. Seperti biasa, setiap minggu kita akan lakukan sesi tadabbur bersama dengan Mubina Academy. Untuk pengetahuan semua, siapa yang mungkin join kali pertama, Mubina Academy adalah sayap anak muda bagi Tadabbur Center lah. So kita memang fokus untuk sebarkan kepentingan untuk anak-anak muda faham Quran, kerana dalam Quran ni bukan sekadar kisah sejarah, bukan sekadar sesuatu yang fakta sahaja, tetapi Quran ni adalah tentang kita. Quran ni ada cerita kita di dalamnya. Terutamanya kita kisah-kisah anak muda yang relatable ataupun poin-poin dalam Al-Quran ni banyak yang boleh kita ambil dalam kehidupan seharian kita yang mungkin kita kadang-kadang struggle, kadang-kadang kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita bersedih, kadang-kadang kita pun tak tahu apa skill yang perlu aku ada supaya boleh survive dalam dunia ni. Maka Al-Quran datang untuk memberikan kita panduan. Kerana Al-Quran ni kita tahu adalah hudan linnas, hudan, iaitu petunjuk. So petunjuk ni bukan tunjuk tak. Petunjuk ni adalah satu benda yang kita bukan sekadar tahu, tapi kita rasa perkara itu mampu untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Maka kat sinilah Al-Quran sentiasa bantu kita untuk mencapai satu peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu peringkat orang-orang yang mampu untuk hidup dalam keadaan tenang. Siapa tak nak tenang dalam kehidupan ni kan? Kita semua nak tenang. Maka Al-Quran membawa kita solusi-solusi yang memberikan kita panduan supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita rasa present dalam kehidupan, kita rasa hadir kan. Kita berasa present dalam waktu itu. Kita tak perlu rasa macam takut sangat pada waktu depan ataupun sedih sangat apa yang telah berlaku dalam keadaan kehidupan kita yang lepas. Maka kat sini kita akan nampak betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. So, khabar semua sihat kalau siapa yang boleh letak dalam chat semua ada kat mana tu? Live di mana? Korang semua? Universiti ke, dekat rumah ke? Ammar dekat mana? Naufal dekat mana? Aida dekat mana? Mira dekat mana? Semua kat rumah ke? Kat universiti? Kat rumah baru balik kerja, Masya Allah, baru balik kerja. Yang lain kat mana? Kat dorm ke? Okay. So saya harap semua dalam keadaan yang kat college. Mira kat mana? College mana? Universiti awam ke? Universiti mana-mana ke? Maria dan Nisha Hani dekat UiTM Saya tak ingat dah. Lama-lama banyak apa? Banyak sangat sesi sampai lupa. Oh, okey okey okey. Okey okey, data. Okey, faham? Faham? Okey. So insya-Allah uh, hari ini kita akan masuk kepada satu surah yang amat penting, kerana surah ini menggambarkan satu realiti yang saya rasa sangat kena dengan zaman sekarang dan juga bukan setakat zaman sekarang, tetapi dia adalah satu cerita ataupun satu sifat yang kita perlu buang dalam kehidupan kita. Okay?
Sebelum kita masuk kepada sesi tadabbur, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Okey, siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf sama-sama insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Okey. Sekarang ni kita sama-sama baca terjemahan dia apa? Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak pangkat dan pengaruh. Sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, demi sesungguhnya, kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Baik. So ini adalah maksud ataupun kita dah lalui proses. Yang pertama tilawah, yang kedua adalah proses kita panggil sebagai terjemahan. Okay. Sekarang bila kita masuk kepada terjemahan, kita perlu tahu sedikit sebanyak tafsir. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan yang ada dalam ayat ini supaya apa? Supaya baru kita boleh pergi ke proses yang seterusnya tadabbur. Kerana apa? Kerana bila kita nak tadabbur Al-Quran ni, kita kena tahu satu-satu ayat perkataan tu apa maksud dia supaya kita akan rasa lebih wow, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan macam ni. Baik. So kat sini kita yang pertama sekali kita akan jumpa perkataan alhaakumut takatsur. Alhaakum. Okey. Perkataan alhaakum, kalau siapa yang tahu bahasa Arab, dia berasal daripada kataan lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Okey, wa lahwun. Lahwun ni maksud dia adalah lalai. Kita sangat lalai dengan perkara-perkara yang baru. Sebab tu dalam Al-Quran pun cakap, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Jangan kamu lalai. So kat sini alhaakum berasal dari perkataan lahwun. Manusia lalai. Manusia lalai dalam apa? At-takatsur. Okay? At-takatsur berasal daripada perkataan kathara. Okay? Kathara. Okay? Kalau siapa yang tahu bahasa Arab, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wazan tafa'ul, okay? Tafa'ul, maksudnya dia saling berkumpul. Maksud dengan erti kata lain berlumba-lumba. Sebab tu kalau saling berkenalan, kita panggil sebagai apa? Ta'aruf, betul tak? So kat sini kathara, at-takathur, maksud dia saling berlumba-lumba nak tengok siapa banyak. So kat sini apa konteks banyak dekat sini? Konteks banyak, konteks yang dekat sini banyak perkara. Sama ada dia banyak kumpul harta, bukan sekadar banyak kumpul harta, tetapi dia nak laju, nak jadi kaya, semua dalam konteks ni. So ini adalah ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Baik. Seterusnya, hatta zurtumul maqabir. Okay, sehingga ni merujukkan satu tempoh yang kita rasa sekejapnya. Contoh kat dunia kita banyak
berkumpul harta tiba-tiba, hatta Allah cakap hatta ni sangat sekejap, dia satu masa yang sangat sekejap kat dunia ni, tiba-tiba kita dah mati, kita dah meninggal dunia. Kerana apa? Ialah sekali Allah Subhanahu Wa Taala cakap ramai dalam kalangan manusia ini dia mengumpul harta sehingga kan dia tak sedar kehidupan dia ni banyak habiskan kumpul harta, dan akibatnya bila dia mati zurtumul maqabir, sampai dia mati dia masih mengumpulkan harta. Okey, so perkataan zur tu menarik sebab apa? Sebab zurtum berasal daripada perkataan zara yazuru. Zara yazuru maksud dia ziarah. Kan? Zara, zurtu, aku telah menziarahi. So kat sini Allah nak memberikan kita gambaran apa? Semua. Yang sebenarnya kehidupan kita di dunia, okay, satu destinasi. Masuk ke kubur, kubur ni bukan destinasi kekal. Dia adalah tempat R&R je. R&R sahaja kubur ni. Kerana perkataan zurtumul maqabir. Maksudnya kita singgah sahaja di kubur sementara, kerana apa? Kerana kita akan berada di destinasi yang seterusnya, iaitu di alam akhirat pula. So kat sini menunjukkan apa? Destinasi kita panjang lah. So bila destinasi kita panjang, apa yang kita kena buat? Biasanya kalau siapa yang daripada Selangor nak pergi ke Kedah ke, ataupun daripada Selangor nak pergi ke Kelantan ke waktu raya kan, masa nak balik kampung ke Terengganu ke Kuantan ke, macam saya orang Kuantan kan, biasanya akan buat apa sebelum nak pergi ke sana? Korang biasanya kalau nak travel jauh-jauh ni korang buat apa? Ke travel je? Sebab korang tak bawa kereta kan? Ataupun ada buat apa persediaan? Ada tak? Biasanya korang buat apa bila nak travel jauh? Takkan ready playlist lagu raya je, takkan ready apa makanan je kan. Biasanya kita akan sedia daripada sudut apa? Yang pertama, kita akan sedia daripada sudut bekalan makan, bekalan makanan, bekalan minuman. Okay, sebab sebelum kita nak pergi tu, kita akan singgah dulu di Shell, di Petronas ataupun 7E kan, untuk beli dulu. And the next thing, seterusnya kita akan buat apa? Kita akan menyediakan diri kita daripada sudut mental. Perjalanan panjang ni, kan? 8-7 jam. So kita macam dah sedia. Okay, aku kena sedia, aku kena tahu ni 8 jam. So, tapi bila 8 jam tu kita masih rasa macam, masih tak bersedia, betul tak? Macam itulah kita kadang-kadang. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh bila-bila masa sahaja menarik kita punya nyawa tanpa kita sedari. Kan, walaupun kita masih muda, walaupun kita ada banyak benda yang kita nak buat, kan, lepas universiti aku nak kerja ni lah, okay, lepas habis kerja tu aku nak buat ni, kan, nak buat tu kan. Tapi lalas tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita dalam keadaan kita tak bersedia pun. So ramai dalam kalangan manusia disebabkan banyak sangat kumpulkan harta, dia rasa tak bersedia. Sebab apa? Sebab dia dah lalai dengan kumpul harta. Baik. So saya nak pergi ke ayat yang pertama dan kedua sebab sangat penting. Okay. Kalau kita baca daripada sudut tafsir ayat pertama dan kedua ni, menarik. Saya dapati benda yang sangat menarik. Sebab bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah mereka sentiasa nakkan nak tunjuk siapa yang lebih kaya. Okay? Nak tunjuk siapa yang lebih kaya. So contoh mereka tunjukkan siapa lagi lebih kaya, yang pertama daripada sudut pakaian, of course. Yang kedua adalah daripada sudut berhala mereka. Mereka kalau siapa yang berhala daripada emas, mereka lagi bangga. Oh ni Tuhan aku daripada emas, Tuhan kau daripada kurma contohnya. Dan yang seterusnya mereka bangga juga adalah mereka bangga mempunyai anak-anak yang ramai. Terutamanya anak-anak lelaki lah. Okay, orang-orang kafir Quraisy ni suka sangat anak-anak yang ramai. So itu adalah satu benda yang berlaku pada zaman Nabi SAW. So zaman sekarang berlaku tak benda tu? Korang rasa? Iaitu kita sentiasa nak berlumba-lumba dapatkan kekayaan. Zaman sekarang berlaku tak? Berlaku, betul tak? Sebab mengumpul kekayaan, nak kaya ni adalah sesuatu perkara yang dia merentasi zaman.
Sampai kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi kan, ada pemilik dua kebun yang seorang kafir, ada seorang kufur, seorang lagi bersyukur. Yang seorang ni, kawan dia ni, yang kufur ni cakap apa? Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku lebih banyak duit daripada kau. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk kelebihan dia. So kat sini kita akan pelajari bahawa kumpul banyak harta ni memang sesuatu yang bukan zaman sekarang sahaja, kan? Tetapi sejak daripada zaman dulu perkara itu berlaku. Maka kita kena tanya satu soalan. Salah ke kumpul harta? Salah ke kumpul harta? Salah tak? Korang rasa? Kan biasanya kalau masa zaman universiti ni dah korang dah tengok investment, nak invest dalam apa? Wahid, ataupun nak invest dalam emas. Salah ke benda tu? Cuba, siapa ada jawapan? Salah tak kalau kita nak kumpulkan harta? Salah tak kalau kita jadi kaya? Salah ke? Tak ada jawapan. Sebenarnya dalam agama kita tak salah kita mengumpulkan kekayaan. Kita tak salah sebenarnya. Sebab antara salah satu perkara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, ada contohnya seperti Uthman bin Affan. Uthman ni adalah seorang yang pandai berniaga. Maka bila pandai berniaga, Uthman tahu nak gunakan harta dia ke mana. Kan semakin banyak harta yang ada pada umat Islam, semakin banyak zakat yang dikeluarkan, semakin banyak orang yang mampu ditolong. Kan? Itu adalah salah satu perkara yang kita boleh lihat dalam Islam. Tapi yang salahnya, apabila harta tu dia jadi lahun, dia jadi satu hiburan bagi kita, dia jadi satu benda yang melalaikan kita, disebabkan kita banyak sangat nak kumpul harta. Contohnya disebabkan kita banyak sangat nak kumpul harta kita. Okay, habis sem ni aku nak pergi travel, contohnya aku nak pergi travel ke mana-mana lah, ke Thailand, ke Indonesia kan, dengan member kan. Sampai kan kita sangat lalai, dan apa yang berlaku? Kita buat kerja part time, tapi kita abaikan kelas-kelas kita. Kita buat kerja-kerja yang sepatutnya kita tak perlu buat pun sebenarnya. Iaitu kita telah melampaui ataupun kita telah melepaskan tanggungjawab yang lebih utama. Dan akhirnya ia menjadi satu fitnah kepada kita. Itu adalah salah satu benda yang kita tak boleh buat lah. Iaitu kita mengumpulkan harta disebabkan kita nak berhibur semata-mata dan meninggalkan tanggungjawab yang lain sebagai student ataupun sebagai anak muda yang ada tanggungjawab lah. Okay. So kat sini kita akan lihat Alhaakumut Takatsur juga merujuk kepada apa? Merujuk kepada sifat yang tidak pernah cukup. Zaman dulu, sifat tak pernah cukup ni, dia ada, tetapi dia bukan banyak sangat. Tak ramai sangat ada. Sebab apa? Sebab ada yang duduk dalam, ada yang penduduk Mekah kan, dia bukan duduk dekat bandar. Dia duduk kawasan pendalaman. So, bila duduk di kawasan pendalaman, dia rasa macam apa yang dia ada tu cukup. Kan? Apa yang dia ada tu cukup. Kalau siapa pernah duduk dengan uh, nenek kita ke atuk-atuk kita ke dulu kan, kita rasa macam atuk-atuk kita tu macam miskin ke ataupun tak cukup, macam rasa macam daif je kan. Tapi bila tanya atuk-atuk kita ataupun nenek-nenek kita, orang-orang yang dulu-dulu, dia cakap apa? Tak ada apa pun. Okey dia hidup macam ni. Dan kita tertanya-tanya, kenapa? Macam mana mereka boleh rasa hidup mereka cukup? Macam mana mereka rasa walaupun rumah taklah batu kan, kadang-kadang panas, rumah kayu lah terutamanya kan, tapi mereka akan rasa cukup. Kenapa benda tu berlaku? Okay, kat sini kita akan ada satu jawapan yang sangat penting. Zaman dulu, kenapa ramai yang rasa cukup? Kerana zaman dulu dia tak ada istilah banding-membanding antara satu sama lain. Bukanlah tak ada bandingan langsung, ada. Cumanya zaman sekarang ni, kita tak rasa cukup disebabkan kita nampak gaya hidup orang lain yang lebih hebat daripada kita.
Scroll dekat social media, scroll dekat IG, scroll dekat X, kan? Scroll dekat TikTok kan, kita nampak wow, muda-muda lagi 20 dah ada kereta Mustang. Muda-muda lagi umur ni dah ada rumah satu, dah beli banglo satu kan. Kita akan cuba membandingkan diri kita. Aku belajar lagi, aku nak buat apa kan. Lepas tu last kali apa? Kita akan rasa apa? Kita akan rasa tak cukup. Dan akibat rasa tak cukup tu, kita tak rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul tak? Ada tak pernah rasa perasaan macam tu? Saya rasa dalam kalangan kita akan rasa macam tu. Lagi-lagi zaman sekarang ni banyak tunjuk kejayaan. Wih, best lah, dia muda-muda dah berjaya, aku ni muda-muda pun guna motor apa? Motor EX5 lagi contoh. So ini adalah satu budaya yang tak sihat sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita membandingkan diri kita dengan orang lain. So jawapan dia macam mana sebenarnya? Apa yang kita perlu lakukan? Okay, baik. Di sinilah apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran mengajar kita salah satunya adalah apa? Adalah berasa cukup dengan apa yang ada kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan semua lengkap. Tapi kita baca kan. Contohnya apa? Dalam dalam kehidupan kita kan, kita pernah tak dengar ayat 1000 dinar? Kan kita selalu baca. Kan kalau dulu-dulu ada apa kat rumah kita tampal ayat 1000 dinar dan sebagainya lah, tapi ayat 1000 dinar ni bukan sahaja untuk baca. Cuba hayati ayat 1000 dinar tu. Apa Allah Subhanahu Wa Taala cakap? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan dia jalan keluar, makhraja. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan, dia akan ada jalan keluar. So itu siapa? Itu yang pertama, takwa. Kerana takwa ni dia akan rasa macam apa-apa yang datang dalam kehidupan dia tu mesti datang daripada Allah. Allah nak ajar dia something. Walaupun perkara itu perkara yang dia tak suka, tetapi Allah nak ajar something. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, suka itu adalah benci itu adalah benda tu baik untuk kita. Boleh jadi benda tu kita benci, kita suka, tetapi benda tu buruk untuk kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terbaik. Maka kat sinilah pentingnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam hidup kita ni sebenarnya sudah layaknya untuk kita. Allah dah bagi yang itu adalah rezeki kita masing-masing. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki ni, Allah beri rezeki ni, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tak kira pun ataupun Allah tak mengira pun, Allah bagi rezeki itu kepada hamba-hambanya semua layak. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Maksud dia apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan rasa apa? Cukup apa yang dia ada. Sebenarnya apa yang aku ada ni cukup. Kenapa aku perlu bandingkan diri aku dengan orang lain? Aku dengan orang lain lain. Mungkin dia dapat kekayaan tu disebabkan dia main forex. Contoh, forex haram. Mungkin dia dapatkan kekayaan sebab family dia kaya. Mungkin dia dapat kekayaan tu memang daripada kecil lagi memang dia dah asah jadi perniagaan. Apa ayah dia memang ahli perniagaan, so dia belajar daripada ayah dia. Dia buat daripada zaman universiti lagi, daripada zaman sekolah lagi, so dia dapat kekayaan tu. Dan kat sinilah semua pentingnya untuk kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, dengan erti kata lain. Cukup ni bukan maksudnya kita tak boleh tambah, tak. Cukup ni dengan erti kata lain kita rasa macam apa yang Allah bagi aku sekarang ni adalah yang terbaik. Allah bagi aku sekarang ni adalah apa yang memang aku usahakan selama ni.
maka aku bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku rasa cukup. So kat sini, apa yang kita akan belajar sebagai anak muda, pentingnya satu istilah dalam psikologi zaman sekarang kan, kita panggil sebagai the art of being present. The art of being present. Maksudnya apa? Seni untuk kita rasa hadir dalam kehidupan. Seni untuk kita rasa apa yang kita ada di depan mata ni adalah apa yang kita layak, memang layak dapat. Bukan sesuatu yang kita tak patut layak, kita nak minta lebih lagi. Sebab bila kita rasa macam tak cukup, kita nak lebih-lebih lagi, yang itulah akan menjadi apa? Alhaakumut takatsur. Kita nak lebih, kita nak tunjuk orang, aku ni baik, aku ni banyak kaya, aku ni lebih kaya daripada dia, aku nak tunjuk. Dan zaman sekarang macam tu. Salah satu cara untuk mendapatkan pengiktirafan manusia, perhatian manusia adalah dengan apa? Dengan naik kereta BMW contohnya. Kan contoh kalau kita pergi kelas ke universiti kan, kita naik kereta, mungkin kereta kancil zaman bila entah kan. Lepas tu tiba-tiba kawan kita yang kaya ni dia naik BM. Wah, kita macam untungnya naik BM kan. Sebab dia menarik perhatian kita. Tapi ada tak tertanya-tanya, nak apa yang menyebabkan dia boleh dapat BM tu? Tak tahu bukan BM dia, BM ayah dia kan. Ayah dia bagi. Sebab ayah dia memang kaya. So sebab kat sinilah kita akan belajar the art of being present. Apa yang kita ada tu sudah cukup sebenarnya. Jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita perlu belajar apa? Kita perlu belajar untuk mengingatkan kita tentang Alhaakumut Takatsur. Kita perlu belajar pause. Tahu tak pause? Pause ni berhenti kejap. Setiap hari kita tanya, apa yang Allah bagi kat aku yang memang orang lain tak dapat? Apa yang aku ada yang orang lain susah nak ada? Sebab tu, zaman kita muda ni, kita selain daripada kita berkawan dengan orang-orang yang hebat, kan, untuk mendapatkan ilmu dia kan, kita kawan-kawan dengan orang-orang yang mungkin ada apa, ada pengalaman. Wow, kita kita nak dapatkan dia punya ni lah, dia punya aura tu. Tapi at the same time, waktu muda ni kita kena belajar untuk jadi volunteer, untuk pergi ke tempat-tempat yang kita panggil sebagai tempat-tempat orang miskin lah. Orang yang tak banyak perkara, tak banyak benda. Kita pergi dekat flat ke kan, kawasan-kawasan flat. Kita pergi ke kawasan-kawasan luar bandar kan, kampung-kampung yang curuk-curuk duduk kan. And then bila kita masuk program-program macam tu, volunteering, kita akan rasa wow, apa yang dia orang ada ni lebih sikit daripada apa yang aku ada. Maka kita akan belajar apa? Kita akan belajar satu falsafah dalam Al-Quran sendiri, iaitu inna a'tainakal kautsar. Allah dah bagi kita banyak sangat. Banyak sangat sampai kita tak mampu nak cakap ni sikit. Allah dah bagi banyak. Allah dah bagi kita kawan-kawan yang baik. Allah dah bagi kita uh, handphone yang boleh digunakan. Ada orang yang handphone tak boleh guna, rosak. Tak mampu nak beli handphone. Allah bagi kita laptop. Sedangkan ramai lagi student-student ataupun kawan-kawan kita yang terpaksa guna handphone. Bayangkan saya masa saya mengajar USIM itu, saya perasan ada seorang budak ni kan. Uh, dia punya font selalu lari. Font bahasa Arab tu selalu lari. Saya pun macam, tak boleh ni kan. Susah sebab bila font lari kan, bila baris lari, font lari, dia tak sedap baca bahasa Arab. Siapa yang tahu, siapa yang ajar bahasa Arab ataupun belajar bahasa Arab, dia akan tahu betapa susahnya kalau font tu lari. So saya tanya, satu hari tu lepas kelas, saya panggil dia. Awak sini jap. Laki lah, bukan perempuan. Uh, Kenapa awak tulis font macam ni kan? Saya kalau nak baca font awak ni pun saya rasa macam, saya rasa awak kena buat balik lah. Lepas tu dia cakap apa? Sorry Ustaz, saya sebenarnya tak ada laptop. Saya punya tak ada tab. Saya ada phone je. Ada phone? So awak tulis guna phone lah. Words dekat phone. Dan saya masa tu rasa macam, oh ramai lagi sebenarnya macam ni.
Maksudnya kelengkapan tak cukup. Dia nak, boleh saja dia dapat tab dan laptop kan dengan bantuan dan sebagainya, tapi realitinya ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat seperti mana kita dapat. Kita dapat banyak benda kan. Kita dapat laptop yang canggih, kita dapat phone yang canggih, kita dapat iPhone ataupun pad, iPad dan sebagainya. Sedangkan ramai lagi kawan-kawan kita tak ada perkara macam tu. So kat sinilah kita akan rasa macam apa? Kita akan rasa yang, oh, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar aku satu benda yang sangat penting. Dalam keadaan aku mengejar kekayaan, dalam keadaan aku mengejar sesuatu yang belum lagi aku, sedangkan apa yang aku rasa sekarang ni aku tak rasa bersyukur. So untuk elakkan kita daripada alhaakumut takatsur, kita kena ada the art of being present. Kita rasa apa yang kita ada ni memang cukup dan ini adalah yang terbaik bagi aku untuk sekarang. Saya bagi satu contoh cerita yang menunjukkan betapa bahayanya kalau kita tak rasa apa yang kita ada sekarang ni cukup. Kita nak lebih lagi. Satu cerita yang berada di dalam surah Al-A'raf. Okay, kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ada cerita siapa? Surah Al-A'raf ni ada cerita tentang, dia ada beberapa lah. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-A'raf ada. So cerita ni berkaitan dengan siapa? Cerita ni adalah berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ni, okay, kisah Nabi Musa ni ada banyak dalam Quran. Dan kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak dengan Quran. Saya beritahu semua benda ni sebab sekarang ni saya tengah dalam fasa menulis satu buku dengan Iman Publication berkaitan dengan sabar daripada kisah Nabi Musa. Bukan sekadar Nabi Musa, daripada Bani Israel, daripada Nabi Harun, daripada ibu Nabi Musa alaihissalam. So saya tengah menulis tu. So kebetulan masa saya study Al-Hakum Takathur, saya nak cari ada tak satu kumpulan bandingan yang di mana Allah dah bagi dia cukup, tapi dia rasa tak cukup lagi. Dia nak lagi. At-takathur. Dia nak lagi. Banyak lagi. So saya temui satu cerita yang sangat penting. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dah merentasi laut yang mereka lepas dari Firaun kan. Lepas dari Firaun, mereka perlu merentasi laut kan. Lepas saja tu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Musa dan juga Bani Israel untuk masuk ke tanah suci. Okay, tanah suci yang dikatakan dekat sini Baitul Maqdis lah. Tapi Bani Israel cakap apa? Kami tak bersedia lagi. Kami takut. Kami tak bersedia lagi. Maka disebabkan mereka mengingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan mereka satu ujian, iaitu mereka tersesat di satu padang yang bernama Padang Teh. Bukan Padang Teh. Bukan Teh Cameron tu, tak. T. T-I-H. Okay? So selama beberapa tahun, Bani Israel ni tersesat. Nak pergi ke sini, kita kita ada kat padang pasir lagi. So Allah sesatkan mereka. Okay? Untuk menguji mereka. Tapi dalam keadaan sesat itu, okay? Sesat, bukanlah sesat sangat. Sesat itu, Allah telah menganugerahkan mereka beberapa benda. Yang pertama, wa anzalna alaikumul ghamam. Yang pertama, Allah menurunkan kepada mereka al-ghamam. Al-ghamam ni ialah awan. Awan yang menutupi mereka. So, bayangkan, padang pasir ni panas ke tak panas? Panas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan anugerah buat mereka, iaitu walaupun padang pasir itu panas, tapi Allah telah memberikan mereka lindungan, shade. Allah bagikan mereka tempat berteduh. So mereka sepanjang berjalan di padang tih itu kan, mereka tak rasa panas. Sebab apa? Sebab ghamam kat sini dia bukan sahaja dia mampu untuk memberikan mereka perlindungan daripada cahaya matahari semata-mata, tak. Allah juga memberikan mereka ni rasa sejuk. Kan biasanya kalau kita duduk bawah awan kan, duduk bawah pokok kan, bila dapat lindung daripada cahaya matahari, at the same time kita rasa sejuk kan. So Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka anugerah ni yang pertama. Yang kedua, wa anzalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa.
Allah turunkan yang kedua adalah manna. Okey? Manna ni apa? Okay, kalau kita baca daripada sudut tafsir, dikatakan manna ni adalah sejenis satu apa? Satu jenis manisan, okey? Manisan yang apabila diletakkan di dalam air, dia akan menjadi putih seputih susu dan manisnya semanis madu. So dengan erti kata lain, manna ni dia dikatakan sebagai sumber apa? Sumber serat. Serat kan, kalau kita tahu serat ni dia membantu kita untuk melawaskan pembuangan air besar dan sebagainya. So dengan erti kata lain, mereka dapat satu makanan sihat lah. Okay, makanan yang seimbang. Ni manna. Yang kedua, mereka dianugerahkan dengan salwa. Salwa. Okay, ada nama salwa ke? Tak ada kan? Salwa ni maksud dia apa? Salwa ni adalah sejenis burung yang seperti burung pipik. Burung pipik ya? Quail. Saya tak ingat. Quail ke? Apa, bahasa Inggeris dia. Sekejap Mana salwa jap. Apa? Ni, quail. Okay? Ni sebenarnya sejenis burung macam ni. Quail. Okay? Siapa nampak kat sini kan? So, mana salwa ni dikatakan burung seperti ini, burung ini, okay? Dan mana ni, kelebihan mana ni, dia adalah sejenis burung yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Bani Israel pada waktu itu. Dia bukan seperti ayam. Ayam kalau kita nak tangkap, susah. Betul tak? Siapa ada pengalaman tangkap ayam? Sangat susah. Kalau kita nak tangkap dia dah susah, lepas tu bila kita dapat tangkap dia, mungkin dia akan patuk kita. So kita akan mengalami risiko kena patuk, kena apa? Kena kuku dia, lepas tu dia ganas pula kan. So tu ayam susah nak tangkap. Tapi salwa ni kan, menurut Ibnu Kathir adalah sejenis burung yang bukan sahaja dia sangat sedap untuk dimakan kan, sebab salwa ni kita boleh katakan sebagai sumber protein. Kalau manna adalah sumber fiber, okay, serat, salwa adalah sumber protein. Dan bukan sekadar sumber protein salwa ni juga adalah satu jenis burung yang senang sangat ditangkap. Maksudnya, bila mana Bani Israel nak makan, salwa tu dia macam ambil je. Dia tak akan lawan. So ini adalah salwa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. So ada berapa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada Bani Israel? Yang pertama al-ghamam, al-manna was-salwa. Dan sebenarnya ini dah cukup. Ada tempat untuk berlindung, tempat untuk berlindung seperti rumah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan al-ghamam. Yang kedua, Allah menganugerahkan manna dengan salwa yang menjadi makanan harian mereka yang sebenarnya dah cukup untuk memberikan mereka nutrition. Tapi apa jawapan mereka? Qalu ya Musa, lan nasbira ala ta'am. Wahai Musa, kami tak sabar, kami tak rasa macam tak bolehlah kita makan makanan ni. Tumbitul ardu min baqliha wa kittaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boleh tak kalau kamu minta dengan Allah untuk mengeluarkan wa fumiha, kacang, wa adasiha, wa basaliha, bawang dan sebagainya, supaya kita boleh makan makanan lain pula lah. Takkan makanan-makanan sama je kan? So, kat sinilah kita akan belajar satu benda yang ada pada Bani Israel. Kenapa Bani Israel ni pada akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang ingkar sampai sekarang disebabkan apa? Mereka sentiasa tidak rasa cukup dengan apa yang mereka ada sampai sekarang. Sebab tu orang-orang siapa yang paling kaya di dunia? Antara yang kaya adalah orang-orang Yahudi. Betul tak? Sebab mereka nakkan harta tersebut. So kat sini kita akan belajar bahawa Allah dah tunjuk dalam kisah-kisah Al-Quran bagaimana kalau kita tak rasa cukup dengan apa yang kita ada sekarang, kita akan jadi seperti mana kaum yang terdahulu yang tak rasa cukup
Dan apa yang terjadi kepada kaum-kaum yang tak rasa cukup ni, Allah membalas dengan balasan yang sangat pedih. Kerana apa? Kerana Allah dah bagi dia apa yang dia ada tu dah cukup pada waktu itu. Tetapi dia nak lagi. Dia tak rasa present. Dia tak rasa macam aku rasa macam aku kena lebih lagi. So akhirnya bila dia rasa macam dia rasa privilege untuk dapatkan lebih lagi, benda-benda yang dia ada sekarang dia rasa macam boleh buang macam tu saja. So bahaya benda ni. Mind setting ni sangat bahaya. Lagi-lagi zaman sekarang. Dengan Shopee-nya, dengan TikTok-nya yang membuatkan kita algoritmnya untuk kita buy. Want. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kamu tak cukup, kamu kena ada ni. Kamu kena beli pula ni. That's very dangerous. So sebab tu Al-Quran sentiasa memandu kita untuk dalam keadaan itu apa yang kita kena buat. Dalam keadaan itu apa kena buat. Allah dah cakap dah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah dah cukup bagi dia. Maksudnya apa yang Allah bagi tu dah cukup. Dan dia tak rasa macam aku. Okay. Walaupun aku perlu dapatkan lebih, tapi apa yang aku rasa sekarang ni dah cukup sebenarnya. Aku boleh tambah, cumanya bagi aku masa untuk enjoy apa yang Allah dah bagi ke aku. Dekat sinilah kita akan belajar satu benda yang sangat penting, iaitu mereka yang sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada tu, dia enjoy the process. Dia tak risau kalau dia lambat sikit berbanding dengan kawan-kawan dia, tetapi yang penting dia enjoy sepanjang apa yang dia lakukan. Kawan-kawan dia mungkin lepas habis universiti dah masuk kerja, kan? Dah buat macam ni, dah buat macam tu. Dia mungkin lambat sikit. Tak dapat lagi kerja. Tetapi dia enjoy. Sepanjang dia tak dapat kerja tu, dia cari kelas untuk tambahkan skill Canva, tambahkan skill ni. Walaupun lambat. Walaupun mungkin kawan-kawan dia dah bekerja, tapi dia ambil master, kan? Dia ambil PhD sekejap. Tapi dia enjoy the process. Dia tak bandingkan, dia tak rasa takatur dekat situ. So kat sini penting untuk kita develop this side of mindset. Di kala dunia sendiri membanding-bandingkan, kita tak rasa macam kita nak go with the flow dengan apa yang dunia nak bagi dekat kita. Yes, kita perlu seiring dengan zaman, maksudnya dengan teknologi dan sebagainya. Kita tak nafikan perlu belajar benda tu. Tetapi jangan jadikan disebabkan pergerakan teknologi laju, kita pun jadi laju dan kita rasa bila jadi laju tu kita kena buat banyak benda at the same time. Akhirnya yang apa istilah tu, yang kejar berciciran, yang kendong, saya tak ingat istilah perkataan bahasa Melayu. Siapa boleh tolong letak dekat bahagian komen apa istilah tu, yang kejar, maksudnya yang dikejar tak dapat sebab banyak benda yang dia nak kejar sangat. So kat sini dia kita kena present in life, kita kena rasa tartil, kan? Tartil ni maksudnya slowly but surely. Slowly but surely our results will be shown after we enjoy the process of being a human being, of being a student, of being someone who is basically feel secure with everything yang Allah bagi pada kita. Yes, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, betul. So kat sinilah kita kena belajar. Benda yang kita ada sekarang ni adalah sesuatu yang kita perlu cherish. Cherish ni maksud dia memang kita kena rasa macam itu adalah sumber kekayaan kita. Harta kita mungkin tak banyak. Harta kita sekarang, duit kita mungkin tak banyak, tetapi yang penting selain daripada duit banyak, kaya daripada sudut harta, yang lebih penting pada waktu zaman muda ni adalah kita latih untuk kaya satu lagi, iaitu kaya jiwa kita. Kita belajar something hari ni, kita belajar dengan Al-Quran. Nampak tak gambaran ni bagaimana pentingnya untuk kita rasa macam ni. Okay? So hatta zurtumul maqabir, sekejap sahaja. Okay? Disebabkan kadang-kadang bila mana ramai sangat berkejar-kejar untuk dapatkan harta, dunia tu dia rasa sekejap sahaja. Dia tak enjoy the process. Tengok-tengok dia dah mati, dah masuk kubur. Dan bila dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala
dia akan dijawab dengan persoalan-persoalan, kenapa kamu lakukan macam ni, kenapa lakukan macam ni. Okay, kalla saufa ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu mesej yang penting, kalla saufa ta'lamun. Jangan kalla. Kalau la, kan bahasa Arab la dia ada dua, la nahiyah, la an-nahiyah wal nafiyah. Lam nahi iaitu nahi ni maksud dia adalah larangan, nahi. Yang kedua nafi. Nafi ni adalah tidak. Kan aku tak buat. Okay. So menafikan. So kat sini kalla, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ka dengan la, dia adalah something that is very serious, sangat serius untuk kita ambil. Allah bagi amaran jangan buat macam tu. Dan Allah ulang dua kali, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau kamu buat juga, kamu akan tahu apa akibat dia. Kadang-kadang kita tak perlu tunggu hari akhirat untuk tahu apa consequences kalau kita kejar kekayaan. Betul tak? Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita boleh tengok kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita boleh tengok bagaimana Fir'aun dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mengejar kekayaan dan juga rasa dia adalah ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Kaum Ad, kaum Salih, kaum Thamud, Qarun, bagaimana mereka ini mengejar harta, mengejar kekayaan, tetapi ingkar dan juga telah melanggar apa Allah Subhanahu Wa Taala batas buat mereka. So kita dah nampak dalam Al-Quran apa pelajaran dia. Dan kalau kita tak nampak dalam Al-Quran pun, kita boleh nampak dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana ramai dalam kalangan influencer, ramai dalam kalangan orang kaya-kaya ni, rumah besar, harta banyak, tapi rasa kosong. Orang-orang kaya mungkin pada waktu zaman muda dia kejar harta, tapi bila waktu zaman tu dia lonely. Sebab apa? Sebab dalam dia keadaan dia kejar harta tu, dia membiarkan anak-anak macam tu je. Last-last anak-anak tak kisah pasal dia. Banyak kisah macam tu, betul tak? So tak perlu kita tunggu hari akhirat. Apa yang berlaku daripada sudut kekurangan orang-orang yang mengejar harta ataupun mengejar populariti, mengejar semua benda lah yang tak sepatutnya dikejar sangat, dan akhirnya mereka akan rugi bukan sahaja di dunia, tetapi mereka akan mendapat balasan yang sangat-sangat pedih di hari akhirat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesungguhnya kalau kamu mengetahui, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Maka kalau dalam ilmu yakin dekat sini, maksud dia adalah ilmu pengetahuan yang memang pasti berlaku. Contohnya apa? Contoh apa yang kita perlu percaya, neraka, syurga itu ada. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, Tuhan kita. Kan malaikat ada dan sebagainya, itu dalam Islam kita panggil sebagai ilmu yakin. Kita ada ilmu dan kita kena yakin. Kita kena yakin yang kalau kita kejar sangat harta ni, dia tak ada benefit pun sangat kat dunia. Mungkin kat dunia kita rasa macam best, tapi akhirat rasa tak best. Ilmu yakin. Dan apa yang berlaku pada mereka yang uh, mengejar sangat harta sampai lalai, sampai tinggal solat, sampai lupa apa tu tanggungjawab yang sebenar sebagai umat Islam, sebagai as a Muslim, la tarawunnal jahim. Mereka akan nampak api neraka menjulang daripada jauh. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Mereka dengar je api neraka tu, tapi di akhir akhirat kelak mereka pasti akan nampak api neraka tu. Yang ya, okay? Ini yang dipanggil sebagai ainal yaqin. Ilmu yaqin adalah Allah bagi tahu apa balasan dia yang pasti berlaku. Tapi kadang-kadang kita tak percaya. Kita rasa alah lambat lagi, aku muda lagi kan. Bagilah aku kumpul duit dulu. Kan solat ni nantilah kan. Nantilah belajar tak apa. Nantilah baca Al-Quran, nantilah tadabbur. Kan tu nantilah buat macam tu. So kat sinilah kan. Kat sinilah last sekali, disebabkan kamu tak percaya dengan ilmu yakin, hari akhirat kelak kamu akan nampak ainal yakin. Nampak kan? Nampak jelas apa yang berlaku bagi mereka yang melakukan kerosakan dan harta ini. Baik.
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Segala perkara yang kita ada di dunia ini sebenarnya semua akan disoal. Waktu lapang kita, waktu muda kita yang lapang ni, apa yang kita buat? Peluang untuk kita belajar di universiti, apa yang kita buat? Peluang untuk masuk persatuan, apa yang kita buat? Peluang ketika mana ibu bapa kita masih ada untuk melakukan bakti, kita buat apa? Semua benda ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naim dekat sini maksudnya nikmat yang banyak sangat yang Allah telah kurniakan. Allah akan tanya, kamu buat benda tak? Ataupun kamu syukur tak dengan apa yang aku ada? Apa yang aku telah bagi pada kamu semua? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Allah tanya semua benda. Sebab tu dalam surah Yasin kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan mati ni, dan sepanjang itu Allah Subhanahu wa taala akan buat lakukan apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Subhanahu wa taala akan tulis yang pertama niat kamu. Allah sebelum kita buat sesuatu benda, Allah akan tulis niat dulu. Satu niat sangat penting. Tapi dalam urusan niat ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Niat bila mana kita melakukan, kita niat baik, kita akan dapat pahala. Dan bila niat baik dan kita lakukan kebaikan pula, kita akan dapat berlipat-lipat kali ganda pahala. Tapi kalau kita nak berniat jahat, tapi kita tak lakukan kejahatan pun, so kita tak dapat apa-apa. Tapi bila kita niat jahat dan lakukan kejahatan, baru kita dapat kejahatan tersebut ataupun dosa tersebut. So ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih pada kita. Nikmat ini salah satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Naim. So bukan sekadar qaddamu. Qaddamu ni maksudnya niat kamu. Wa atharahum. Apa yang menjadi athar. Athar ni maksudnya sesuatu yang kamu buat dan meninggalkan kesan. Kalau kita buat sesuatu benda yang meninggalkan kesan, contohnya kita bagi sedekah ke ataupun something lah, kita ajar member kita subjek dan benda tu berterusan, dia akan mendapat ataupun kebaikan tu akan sentiasa dapat pada kita. Sebab tu antara benda yang kita kena lakukan pada zaman mahasiswa ni terutamanya ataupun pada zaman muda ni adalah try untuk learn something, dan bukan learn sahaja tetapi bagi tahu orang lain. Teach others. Jangan duduk ataupun jangan kongsi kita seorang-seorang saja. Apa yang kita tahu, kita buat dia saja. Sebab tu Mubina Academy kan, kita orang buat kelas-kelas free ni supaya anak muda mana boleh, bukan mana boleh, maksudnya banyak sangat kelas yang berbayar, sampaikan anak muda nak join mana kan, susah kan, kadang-kadang tak ada duit nak join, tapi ada je duit sebenarnya, tapi malas kan. Tapi kita orang buat kelas-kelas free ni supaya at least lah surah-surah lazim ni adalah surah yang memang memberikan impact kepada anak-anak muda. Selepas sesi Imubina ni, sampaikan kepada orang ni apa yang korang dapat. Dan ini akan berterusan. So kalau buat lakukan kejahatan, dia akan kesan juga. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap perkara yang kita lakukan tu ahsaynahu, kami telah mengiranya. Ahsa ni adalah perkataan yang bermaksud tak ada satu pun yang tertinggal. Baik buruk tak ada satu pun tertinggal. Fi imamin mubin, dan ditulis dalam satu kitab catatan, dan kitab catatan tu pada hari akhirat kelak akan ditayangkan kepada kita semua di depan kita seperti imam yang mubin, imam yang duduk depan, seperti begitulah kitab catatan kita, amal kita akan ditayangkan seperti mana imam duduk di hadapan, dia akan duduk di depan kita dalam keadaan mubin, jelas. Semua benda yang kita lakukan, satu daripada zaman muda kita sampai zaman tua kita, kalau kita sempatlah, wallahu alam, itu akan semua ditonjolkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. So, sebab tu cherish the moment, setiap perkara yang kita ada daripada sudut rezeki, daripada sudut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Jangan kita sentiasa banding-bandingkan. Kita boleh dapatkan inspirasi, oh aku nak jadi macam dia. Tetapi jangan menjadikan mereka bandingan untuk kita. Sebab apa? Sebab kehidupan kita berbeza. Proses masing-masing berbeza. Ada yang start cepat, ada yang start lambat. Ada yang kaya dah, ada yang baru nak kaya. Ada yang sentiasa memerlukan bantuan, ada yang tak perlukan bantuan langsung. So sebab tu kita kena slowly but surely Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk trust the process, untuk bersyukur dengan apa yang kita ada, jangan terlampau at-takatsur. Alhaakumut takatsur, kita perlu elakkan daripada diary hidup kita. Kerana apa? Dia akan mengakibatkan kita tidak bersyukur, kita tak rasa apa yang kita ada rasa sekarang cukup, dan akhirnya kita akan lalai dalam mencari harta, dalam mencari sesuatu yang tidak pasti, dan akhirnya kita akan apa? La tarawunnal jahim. Kita akan dicampakkan ke dalam neraka al-jahim. Na'udzubillah min dzalik. So saya harap At-Takatsur ni adalah satu surah, bukan sekadar dia mencakap tentang apa bahayanya kalau kita apa nak kejar dunia dan sebagainya, tapi juga dia mengajar kita untuk be present dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada. At the same time kita berusaha untuk buat yang terbaik dalam kehidupan. Tetapi kalau Allah bagi, itu rezeki kita. Kalau Allah tak bagi, kita masih berusaha, tetapi at the same time kita rasa macam it's a learning curve. Satu pelajaran yang sangat penting. Oh, mungkin Allah nak ajar aku benda ni macam ni supaya tak buat macam ni, dan akhirnya kita akan rasa apa? Trust the process. Sebab apa? Proses ni bila kita trust, kita akan rasa worth it. Saya sekarang menulis kan. Uh, saya menulis buku, nama dia Jangan Takut Jangan Sedih. InsyaAllah buku ni akan uh, akan keluar waktu PBKL nanti. Tapi bukan dengan Iman lah, dengan Tadabbur Center. So siapa yang nanti datang PBKL boleh dapatkan buku ni insyaAllah. Kalau nak tanda tangan saya pun boleh, macam artis lah. So PBKL nanti insyaAllah buku ni. Tapi apa yang saya nak ajar kat sini adalah, sepanjang saya tulis buku ni, saya memang sangat enjoy the process. Kadang-kadang kadang-kadang susah sebab kita deal dengan Quran. So bila deal dengan Quran ni, dia kena ajar rujukan, tafsir dan sebagainya. Tetapi dia rasa macam walaupun susah kan, kadang-kadang kita baca tafsir-tafsir yang tinggi, contohnya uh, Ar-Razi, Ibn Ashur kan. Tapi kita macam, at least lah kita macam, oh belajar something new. Perik, tetapi dia enjoy. So kadang-kadang kita kena ada rasa macam tu. Kita enjoy the process. Susah tu berbaloi sebenarnya. Dia mengajar kita untuk erti sabar, erti banyak benda yang kita boleh dapat daripada proses yang mungkin sukar tu kan. Dalam kehidupan kita ni, antara pelajaran yang paling bernilai adalah pelajaran kesusahan. Kan, kita susah tu dia banyak belajar kita untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama, ataupun kita rasa nikmat ni Allah bagi tu dah cukup bagi kita. Okay? So saya harap At-Takatsur ni boleh membawa satu naratif baru pada kita semua, boleh membawa satu nafas baru supaya kita tidak membandingkan diri ke orang lain, rasa cukup, rasa hadir dalam kehidupan, dan insya-Allah kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Okay? Iaitu segala puji bagi Allah yang bagi banyak pada kita. Baik, soalan dia adalah daripada Syahirah. Macam mana kita nak kejar harta dunia tapi on the same time kita tak terlalu sayangkan harta kita kumpul harta dunia untuk tujuan infak. Yes, betul. Kalau kita tengok daripada sudut uh, infak, kumpul harta dalam Islam, macam saya cakap, tak salah, tak pernah salah kan. Sebab semakin banyaknya harta yang dikumpulkan, semakin kebaran kalian untuk kita zakatkan harta tu tinggi. So ia akan memberikan kita panduan ataupun memberikan kita bantuan daripada sudut kekayaan kepada umat Islam yang lain. So macam mana kita nak pasti on the same time kita tak terlalu sayangkan harta kita itu? Sebab itu, apa tujuan kita infak kan? Infak ni tujuan kita adalah supaya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab saya tulis tentang buku La Khaufun Alaihim kan, jangan takut jangan sedih ni kan.
Salah satu impact kepada infak ni adalah kita tak akan rasa takut dan sedih. Sebab apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah cakap apa? Alladzina yunfiquna amwalahum, siapa yang menginfakkan hartanya, yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran. Yang menginfakkan hartanya siang dan malam dalam keadaan apa? Sirran. Dia dalam keadaan dia apa panggil? Sembunyi, sirran wa alaniyah, dan dia tak nak tunjuk pada orang lain. So kat sini bagaimana untuk kita tidak mahu kita kerja dunia, kan? Kita kejar harta dunia, bukanlah maksud kita kejar harta dia, dunia. Maksudnya kita kumpulkan harta, tetapi tujuan dia adalah untuk kita nak infak. Kerana infak ni dia akan mengikhlaskan. So cara untuk kita tak bagi dunia tu sekat dekat kita adalah bila kita infak tu, kan, kita jangan infak dalam keadaan kita nak tunjuk pada orang lain. Sebab zaman sekarang kan, dia cakap, oh aku nak kumpulkan harta, aku nak infak pada orang lain. Tapi bila nak infak tu kena, oh buat press conference dulu. Jom kita buat majlis infakkan harta. Dan sekali dia tak jadi infak. Sebab infak ni adalah satu perkara yang kita bagi. Yang pertama, perkara yang kita sayangkan, iaitu duit. Duit kita sayang. Kan, betul tak? Tapi at the same time, kita belajar untuk ikhlas. Kerana ikhlas ni maksud dia adalah penyucian. Kita sucikan diri kita. Kita biarkan dunia ini, harta dunia ini, kita bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Allah akan bagi lagi pada kita. Sebab tu bila kita infakkan harta ni, zakat dan sebagainya, dia bukan mengakibatkan kita lagi miskin. Mungkin kita kekurangan daripada sudut nilai mata wang tu, nilai bank kita tu kurang sikit. Tetapi dia akan menambahkan satu lagi kekayaan, iaitu kekayaan jiwa kita. Sebab tu daripada zaman mahasiswa ataupun zaman kita muda lagi, kita kena belajar erti untuk melepaskan sesuatu yang berharga. Ini macam percintaan lah pula kan, tapi bukan percintaan. Maksud belajar untuk erti melepaskan duit kita satu slowly but surely. Setiap hari cuba try infakkan RM1. Apa yang kita rasa? Kalau kita rasa macam RM1 tu resah gerisah, maksudnya kita ada masalah kat situ. Kita ada attachment dengan dunia tu. Tapi bila once kalau kita belajar Atomic Habits, okay? Atomic Habits ni satu buku yang korang boleh beli. Dia menceritakan tentang apa habits yang boleh membuatkan seseorang tu be a very influential somebody. Dia menjadi seorang yang sangat hebat. So salah satu perkara yang dalam buku tu cakap kan, routine create habits and habits create personality, dimaksud dia. So untuk menjadikan dia sebagai satu habit, dia kena jadi rutin dulu. So salah satu cara untuk kita tak rasa attached dengan dunia ni, cuba try untuk setiap hari infakkan RM1 sahaja. Dan bila dia jadi rutin, dia akan jadi rasa macam wow. Betul lah. Bila aku rutin, aku tak rasa macam apa-apa pun nilai ringgit ni. Sebab kita akan dapati kan, bahawa rezeki tu sentiasa akan ada. Bila kita infak kan, kita akan nampak macam, oh rezeki datang lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang tetapkan rezeki masing-masing. So kat sini lah kita akan rasa cukup. Ya? At the same time kita nak cari duit, tetapi cara kita cari duit tu adalah dengan ada peluang untuk kita menginfakkan harta, kita bagi. Sebab apa? Sebab dia akan mengembalikan kita punya peribadi kita supaya tidak attach dengan dunia tu. Okay? Benda ni susah. Bukanlah benda susah. Benda ni perlukan proses yang panjang. Tetapi proses ataupun bila once kita dah selalu buat jadi rutin, dia akan jadi habit. Dan bila dia jadi habit, dia akan jadi personality. So personality itu penting kerana personality dalam Islam kita juga sebagai akhlak kita. Kan? Nabi SAW
sangat mementingkan akhlak, dan salah satu akhlak kita adalah supaya kita tidak lihat dunia ini adalah sesuatu yang kita letakkan di hati, tetapi kita letakkan dunia kita di tangan. Dengan erti kata lain, tangan, salah satu cara tangan adalah dengan memberi duit yang kita ada kepada orang lain yang lebih memerlukan. So tak salah untuk jadi kaya, tetapi apabila kekayaan tu, bila kita ada banyak sangat harta, kita susah nak bagi orang lain, kita susah nak impak, itu ada something yang kita perlu buat. Sebab saya sendiri ada juga inisiatif-inisiatif untuk tambahkan income. Tetapi saya ingat bahawa tambah income ni apa aku nak gain? Adakah semata-mata nak tambah income untuk jadi selesa semata-mata? Sebab ramai je yang selesa, tetapi bila lama-lama selesa, jadi apa? Jadi tak selesa tu bila dia rasa kosong dalam hidup. Sebab kita Muslim ni ada purpose. Kita ada purpose. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa aku kumpulkan harta? Sebab destinasi kita hatta zurtumul maqabir kan. Lepas kubur tu destinasi kita. Lepas kubur, iaitu akhirat. Maka bila mana kita daripada muda kita develop this sort of idea, insya-Allah dia akan membantu kita untuk menjadi Muslim yang lebih bersyukur dengan apa yang kita ada, dan at the same time kita hargai setiap momen dalam kehidupan kita walaupun susah, tetapi kita akan rasa ia adalah satu pengajaran yang sangat penting untuk kita, bukan sahaja di dunia tapi untuk akhirat kita, insya-Allah. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Ada apa soalan lain tak daripada yang lain? Pernah dengar orang kata selagi kita hidup, maknanya selagi itu ada rezeki untuk kita, betul, dan ada dalil rujukan ke? Tapi maksud rezeki itu tak khusus pada harta wang sahaja. Okey, rezeki ni, okey, orang salah anggap rezeki ni yang dimaksudkan dengan rezeki, rizq, kan? Ar-rizq laysa faqad ya'tamid 'ala al-mal, 'ala al-amwal. Rezeki ni dia bukan sahaja uh, dikhususkan kepada harta. Orang salah anggap. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala wa yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya rezeki yang dimaksudkan dengan sini adalah segala nikmat yang memberi manfaat buat kita semua. So rezeki ni boleh datang daripada bentuk cinta. Cinta tu adalah satu rezeki. Orang mencintai kita seperti kata-kata Hamka. Cinta tu adalah satu rezeki. Apabila parents kita cinta kita, itu adalah rezeki. So kat sini kita kena develop satu benda. Jangan kita bataskan rezeki itu hanya pada duit, 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 duit. Last kita jadi apa? Mata duitan. So kat sini untuk menjawab uh, apa? Pertanyaan Aida kan. Pernah dengar orang kata selagi kita hidup mana rezeki. Dan rezeki itu yang saya maksudkan adalah rezeki yang semua nikmat yang Allah bagi. Itu rezeki. Rezeki untuk bernafas, rezeki untuk melihat, rezeki untuk mendengar, rezeki untuk berada bersama circle-circle yang membangun seperti Mubina Academy kan, seperti Imu Bina kan. So ini adalah satu benda yang kita sangat perlukan. Sebab tak ramai orang dapat rezeki kan seperti mana kita dapat. Sebab tu bila kita bernafas rezeki, bila kita dapat duduk rezeki, bila kita dapat belajar rezeki, bila kita dapat bekerja rezeki. So rezeki ni datang daripada sudut pelbagai. Ada yang mungkin rezeki dia tak banyak duit, tetapi dia banyak apa? Dia banyak ahli keluarga. Ada rezeki dia mungkin rumah dia tak besar, tapi rumah dia cukup dengan apa yang dia ada. Maksudnya rumah dia tu memberikan dia kegembiraan. Dia rasa macam best ni rumah walaupun kecil. Kan ada ya banyak yang rumah-rumah besar kan, last senyap, sunyi. So kat sini kita jangan membataskan rezeki hanya kepada amwal. Laisa faqad ya'tamid 'ala al-amwal, la yurakkis 'ala al-amwal, walakin kullu al-ashya' alladhi yahduthu fi hayatina yawmi. Okay? Dalam kehidupan kita sekarang ni kita kena syukur, itu adalah rezeki yang Allah bagi pada kita. Okey, Aida, insya-Allah itu adalah yang dimaksudkan rezeki. Harap jawab persoalan ni, jawab ke Aida? Alright. Okay, ada soalan lain ke?
Saya sangat cinta seorang perempuan tapi saya takut dia bukan oh ini satu benda tapi lain kot. Cinta Firdaus, cinta ni dia bukan sesuatu yang datang daripada cinta ni adalah sesuatu yang sangat suci. Dan ini yang saya nak kupas waktu ada program, satu program saya dipanggil untuk bagi talk. Nama dia Cinta, Takdir dan Sabar, Surah Yusuf. Cuma saya tak berpeluang lagi sebab ada beberapa apa beberapa kekangan. Tapi saya rasa statement sangat bahaya, Firdaus, sebab cinta ni bukan berasal daripada sesuatu yang kita tak pasti. Dia adalah sesuatu yang pasti. Contohnya apa? Cinta yang datang daripada cinta, sebab cinta ini lahir daripada kasih sayang. Dan kasih sayang seseorang itu yang pasti datang daripada hubungan yang sah. Sebab tu cinta kita yang sebenar, yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kerana hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang sangat special. Sebagai seorang hamba dan juga seorang yang memerlukan Tuhannya. Begitu juga cinta kita pada Rasul. Hubungan kita dengan Rasul, kita adalah umatnya. Kita mengikut risalah Nabi SAW. Dan cinta seterusnya ada cinta kepada ibu bapa. Itu cinta yang memang setakat ni sebelum kita kahwin, itu adalah cinta yang diiktiraf oleh Islam. Selain daripada itu, contohnya Firdaus kan. Firdaus cakap Firdaus cinta pada seorang pun. Ini bukan cinta. Ini hanya perasaan suka. Cinta tu apabila ia datang daripada sumber yang murni, contohnya seperti ikatan, itu baru boleh kita cakap sebagai cinta. Selain daripada itu bukan cinta. Itu hanya perasaan yang kita rasakan sebagai cinta, tetapi ia adalah emosi yang merasakan, ia adalah suka sahaja, bukan cinta. Ia adalah perasaan suka. So kat sini Firdaus kena belajar yang uh, jodoh dan ajal kita memang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena usahakan untuk memastikan akhirnya kita mendapat cinta itu. Firdaus mungkin boleh bayangkan, uh, sekarang ni saya tak pasti adakah Firdaus sedang bertaaruf ke ataupun sedang, tapi saya harap hubungan tu memang berdasarkan syariat lah. Kerana bila mana berlakunya cinta kepada orang lain kan, syaitan dia akan menganggap, dia akan meresap masuk ke dalam diri kita dan cakap oh ini cinta sejati. Sedangkan cinta sejati yang sekarang ini kita ada adalah cinta ibu bapa dan juga cinta Allah dan Rasul. Itu yang cinta sejati sebenar. Adapun itu hanya perasaan sahaja. Untuk memastikan ia adalah cinta, Firdaus, kita kena ada usaha untuk mendapatkan cinta tersebut dengan bagaimana? Dengan meminta persetujuan daripada ibu bapanya, dan meminta persetujuan kepadanya untuk berkahwin dengan dia. Itu baru kita dapat meraih cinta. Selain daripada itu bukan cinta lagi. Okay? So itu adalah, sebab tu dalam bahasa Arab, uh, al-hub al-hub yahtaju ila al-juhd. Cinta ni memerlukan usaha. Cinta ni memerlukan pengorbanan. Cinta ni memerlukan jiwa yang jiwa yang sebenar lah, jiwa besar. So, selagi mana Firdaus belum berada dalam fasa yang seterusnya berkahwin, itu bukan cinta. Itu hanya minat, itu hanya suka. Dan Firdaus kena tahu yang uh, kita berusaha, tetapi kita tak boleh memaksa. Itu. Kita berusaha, tapi kita tak boleh memaksa. Maksudnya kita rasa macam kita suka dia, tapi dia tak suka kita. Tak boleh paksa. Sebab bila kita paksa kan, kita paksa diri kita, kita menganggap dia dah jadi milik kita. Cerita cerita pasal cinta sebab kebetulan cerita pasal cinta kan. Sorry, ni sangat falsafah lah. Sebab antara benda yang um,
Contohnya at-takatsur. Kenapa orang sangat orang cakap dia cintakan sangat dunia? Sebab dia memaksa dunia tu ataupun dia memaksa harta yang dia belum dapat tu jadi milik dia. Tapi bila once dia tak dapat harta tu, dia akan rasa apa? Kecewa. Aku dah berusaha nak cari duit tapi tak dapat juga. Aku dah berusaha untuk bodek bos tapi tak dapat juga. Kenapa? Kenapa dia paksa itu dia punya? Tapi sebenarnya dia tak punya lagi. Macam macam ni juga Firdaus. Jangan kita paksa benda yang kita bukan kita punya lagi. Itu bukan cinta. So kat sini apa yang kita kena fokus on adalah fokus on diri kita dulu. Ada rezeki, ada rezeki. Kita fokus on diri kita dulu. Kita fokus on developing dalaman dulu. Kita fokus untuk jadi yang terbaik. Kerana apa? Bila kita jadi yang terbaik, sudah semestinya kita akan jadi suami yang terbaik. So develop that first. Daripada kita fikir, oh nanti dia terlepas. Orang akan datang dan pergi. Dalam kehidupan kita, orang akan datang dan pergi. Dan itu rezeki lah. Kalau dia datang dan kita rezekikan, insyaAllah itu akan jadi milik kita. Tapi kalau kita sendiri macam, kita sendiri belajar pun tak ke mana kan, lepas tu macam tak tahu ada tujuan kehidupan, lepas tu macam, itu adalah satu masalah. Sebab apa? Sebab bila once kita harap lepas kita dapat dia kita berubah, no chance. Sebelum kita dapatkan cinta yang sejati itu, kita kena berubah dulu. Yang pertama, cinta ataupun hargai cinta yang kita dah ada. Hubungan yang suci yang kita ada. Allah, Rasul, parents kita. Target that first. Tanya hubungan kita dengan Allah macam mana? Rasul macam mana? Hubungan kita dengan keluarga. Mak kita call tak setiap hari? Atau tak setiap hari, setiap minggu. Tanya khabar macam mana? Ibu sihat tak? Makan apa hari ni? Dengan girlfriend boleh pula call. Mak susah nak call. Sedangkan mak, hatta lepas kahwin pun, ibu masih menjadi orang yang menjadi pertama dalam kehidupan seorang anak. Nampak tak? So mungkin kita buat sesi khas lah kot tentang cinta ni, panjang lah. So saya tak nak pergi kepada cinta sangat. Saya harap sesi pada malam ni membuka minda kita betapa Al-Quran ni membawa kita kembali kepada kehidupan yang sebenar, membawa kita risalah yang benar, panduan yang sebenar dalam kehidupan kita sejak kita zaman muda lagi, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Saya harap pada malam ni syaratlah dengan information baru kan. Saya pun rasa macam wow, ini adalah satu benda yang menarik lah untuk kita bincang sama-sama. Okay, kalau siapa yang pergi ke pesta buku nanti tegur-tegurlah saya kan, sebab saya tak nampak lagi muka ni. Nanti kalau ada tegurlah saya, oh saya join Ilmu Bina kan. Okay, insyaAllah dapatkan buku saya yang terbaru insyaAllah di PBKL. Nama dia adalah tentang jangan takut, jangan sedih. Sebab dalam kehidupan kita sentiasa kita rasa takut, sedih kan. So macam mana Al-Quran memandu kita untuk jangan rasa takut dan jangan rasa sedih, ataupun tiada rasa takut dan tiada rasa sedih. So insyaAllah itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama semua. Alhamdulillah.